Oh, Masya Allah. Tengok dari jauh, dah menarik ni. Lawa-lawa ni. Ya Allah, hai. Kak, Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, ya. Kak, tengok dari jauh menarik, Kak. Tak tahan tengok ni, warna-warni, Kak. Kak jual apa ni? Kat sini saya jual kek lah. Ada pelbagai jenis kek. Kalau kek kita yang paling best seller, yang pertama ni lah. Kita ada pandan layer. Pandan layer. Best seller kita kedua ada chocolate moist. Ini chocolate moist lah. Lepas tu kita ada berbagai jenis kek lagi. Contohnya kalau macam cari cheesecake. Untuk yang level cheese, kita ada berbagai jenis juga. Yang pertama kita ada Japanese cotton cheesecake. Kita ada blueberry cheese. Kalau nak yang ada rasa lemon sikit pun ada. Lemon cheese, chocolate cheese. Creamy cheese pun ada. Creamy cheese biasanya kita akan masuk peti lah. Supaya cheese tu rasa lagi tahan. Sini Jadi juga. ya, Kak? Ya, betul. Okey. Dia ada berbagai flavor juga. Ada pistachio, mango, coklat, pandan dengan red velvet lah. Yang kat sana tu apa? Akak punya sekali ke? Sama. Oh, sama? Sama. Ui, banyak macam-macam, Kak. Ada sama. Sampai Jadi, ke ujung. kalau datang kena keliling lah. Takut ada yang termis pandang kan. So kat Aha. sini ada kek. Lepas tu kalau nak campur kek kena pergi kedai sebelah. Okey, sana pun ada. Lalu kat sini ada apa, Kak? Kat sini ada krepek ubi, roti ada, Oh, roti pun ada. Roti Masya ada. Allah, banyaknya. nachos pun ada. Nachos semua ada Ya. Oh, saya nampak kacang-kacang tu. Ya, Oh, kacang-kacang. kacang-kacang semua ada Ya, ini semua ni macam ni. Oh, Masya Allah banyaknya. Ya. So, harga dia berapa ni? Kalau ni 1.15. Kalau ambil 4 barang 50. 1.15, 4.50 Ya, betul. Oh, Masya Allah. Dia boleh campur. Boleh campur-campur? Boleh. Oh, campur kacang tak kisah Apa-apa je Okey. boleh. Tapi harga yang samalah. Harga yang sama So, kalau nak cari kedai kat mana? Kedai kita lokasi dia ada satu je. Lotus Ampang. Lotus Sampah. Ya, betul. Kalau nak search map Lotus Ampang lah. Tingkat bawah sekali? Ya, sebab dekat sini memang ada satu tingkat je. Oh, satu tingkat je. Kereta tu akan nampak Pizza Hut. Kita betul-betul depan pintu, sebelah depan Pizza Hut. Depan Pizza Hut Betul. Buka kalau nak hari-hari ke? carilah. Kita ada setiap hari. Setiap Kalau hari. Isnin sampai Jumaat, kita akan buka pukul 10 sampai 10 malam. Kalau Sabtu Ahad, pukul 9 sampai 10 malam. Kita ada lagi satu lot kedai. Oh, ada lagi satu? Ada. Dalam Lotus juga. Oh. Tapi dia sebelah pintu sana pula. Sebelah pintu sana tu akan nampak Popular. Kita betul-betul depan Popular lah. Okey. Dia sama juga macam ni. Jual pelbagai kek dengan krepek juga.